Shekel Israel semakin kukuh, tetapi bagi banyak syarikat Israel, kekuatan itu semakin menjadi masalah yang membesar. Dolar kini telah jatuh di bawah 3 shekel buat kali pertama dalam beberapa tahun, menekan pengeksport dan terutamanya sektor teknologi tinggi Israel di mana syarikat memperoleh pendapatan dalam dolar tetapi membayar gaji dalam shekel. Pemimpin perniagaan memberi amaran bahawa jika trend ini berterusan digabungkan dengan kenaikan kos buruh dan revolusi AI, sesetengah syarikat mungkin akan berpindah ke luar negara atau bahkan runtuh sama sekali. Wartawan Adi Cohen dari saluran berbahasa Ibrani saudara kami mempunyai maklumat lanjut dalam laporan ini. Di sebalik gelombang konflik dengan Iran dan turun naik mendadak di pasaran saham Amerika Serikat, dolar sedang stabil minggu ini berbanding shekel. Kini pada paras baharu yang bermula dengan 2 yang bukan sahaja mengguncang pasaran tetapi juga ekonomi Israel dan enjin yang menggerakkannya. Kebanyakan syarikat menjual dalam dolar. Mereka mengeksport manakala mereka membayar gaji di sini di negara ini dalam shekel. Seperti yang kita tahu, gaji sentiasa meningkat dan apabila anda menjual dalam dolar tetapi nilai dolar semakin menurun, keuntungan anda terhakis. Seluruh industri teknologi tinggi sedang menghadapi krisis. Nilai dolar menyebabkan kerosakan besar dan sebenarnya sesiapa yang menjual dalam dolar dan membayar urus niaga dalam shekel sangat terjejas oleh semua peristiwa ini. Sebatas sektor yang bergantung kepada ekspor perkhidmatan ke luar negara dan sangat terdedah kepada turun naik kadar pertukaran mata wang asing, industri teknologi tinggi Israel telah lama menerima kesan buruk akibat kadar pertukaran dolar yang rendah dan akibatnya sudah mula dirasai di lapangan. Jika nilai dolar terus menguat dan kita melihat perbezaan antara shekel dan dolar serta syarikat-syarikat tidak menggunakan instrumen pelindungan kewangan yang ada, kita akan menyaksikan kejatuhan total dalam bidang teknologi tinggi ini. Tetapi kita akan melihat dua fenomena. Sama ada syarikat-syarikat akan ditutup atau kita akan melihat syarikat-syarikat tiada pilihan lain. Mereka akan memindahkan tenaga kerja mereka keluar dan kebanyakan kerja dengan pembekal jika ada keperluan. Seorang rakyat Israel menelan belanja puluhan ribu shekel sebulan. Jika anda mengambil satu pasukan penuh, ia mencecah jutaan shekel setahun, sedangkan rakan sekerjanya dari Ukraine atau Poland atau Argentina mungkin hanya sekitar 40 hingga 60% daripada itu. Jadi dalam kiraan tahunan, ia memang sangat signifikan. Di persimpangan kadar pertukaran dolar yang rendah dengan revolusi kecerdasan buatan, satu gegaran besar sedang tercetus. Dua perkara ini sama ada dolar kekal pada nilai yang sama atau dolar menurun. Kedua-duanya sangat berbahaya untuk industri teknologi tinggi secara keseluruhan. Syarikat-syarikat terus membuat keputusan dan seperti mana industri teknologi tinggi tahu, bergerak pantas, mereka sudah pun membuat keputusan dan melaksanakannya. Kekuatan pengambilan pekerja dalam beberapa bulan kebelakangan ini bukan sahaja kerana dolar kekal, tetapi juga segala yang berlaku di sekitar revolusi AI. Pekerja perlu faham bahawa mereka tidak boleh menerima gaji yang terlalu tinggi, sedangkan ada alternatif yang lebih murah jika mereka tidak membawa sebarang nilai tambah. Sejak awal tahun, dolar telah menurun sebanyak 9% berbanding shekel dan 19% berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Jika trend ini berterusan, keadaan akan menjadi benar-benar malapetaka untuk industri teknologi tinggi Israel. Adia mengatakan ia adalah satu tamparan maut sebenar. Saya rasa Bank Israel perlu campur tangan, mungkin secara berperingkat. Terdapat juga rizab yang boleh digunakan oleh Bank Israel untuk campur tangan. Tetapi, mesti ada campur tangan daripada kerajaan, perkara ini tidak boleh berterusan. Saya rasa Bank Israel sepatutnya sudah lama campur tangan tetapi masih belum melakukannya kerana terdapat banyak syarikat yang terjejas akibat kadar tukaran yang rendah. Kami di Persatuan Teknologi Tinggi terlebih dahulu menyeru Gubernur Bank Israel, Menteri Kewangan untuk berbincang dan mendengar semua pihak. Ketiadaan campur tangan mereka sekarang menyebabkan keadaan menjadi lebih teruk. Kita tidak tahu apa yang perlu dijangkakan. Sangat sukar untuk merancang kerja ke hadapan. Oleh itu, sementara pengguna Israel mula membiasakan diri dengan kadar dolar yang baharu, dalam kalangan pengeksport Israel dan syarikat teknologi tinggi, suasana menjadi tegang. Dan bersama mereka, tekanan terhadap Bank Israel dan para pembuat keputusan di Baitul Maqdis untuk berhenti berdiam diri dalam situasi yang kelihatan bukan sekadar peristiwa sementara, tetapi berpotensi menjadi permulaan kepada kejatuhan ekonomi.